Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, Miao? Kita kembali balik pada satu game horror yang baru, iaitu Night 67. Kalau kau tahu yang budak ni tengah viral, kau tahulah. Hei, awal-awal lah. Dia sama, Anomalies. Cuma jangan bukan orang yang skinwalker lah. Nanti kau akan kena jump scare. Ni survival. Sekejap. Macam dia seorang dia buat. Hai, Bazir! You've made your first broken gear. Now drag it over to the window and hand it to the customer. Perfect. Just grab a cola from the fridge and give it to the customer. Budak ni yang viral tu kan? Bagi basement lah. Great work. Now head to the basement. Good. Now bring it back up and restock. Good stuff. It seems like Bazir. now. Aduh, nanti kena kecam pula. Aduh. Alamak. Also, Jatuh. something you should know Aduh, kena kecam lah ni. Macam mana ni? Bazir amalan syaitan. throughout the night. And then Tapi ni game tak apa. Jangan ikut first one's important Kau though. kerja amanah kena kerja betul. Jangan ikut macam ni. Ini hanya game. Ever start shaking? Tutup weh. Habis lah. You need to get to the basement. Habis dah tengok season 7. And then you just wait there until you don't hear it anymore. Oi. Asal kat tadi tu? Dekat kau ke ni? Burger. Patty. Pandai pun kau. Ni betul kita kerja sama-sama. Kau jangan ular-ular Dia kata apa? Latest cakap ambil cheese. Kau letak dulu. Kita letak cheese. Kan mantap. Kau tak boleh lari. Dia jalan biasa. Tapi tak bagi tahu lah macam mana orang tu, skinwalker tu. Dia cuma tunjuk dengan server tu je. Tak silap aku lah. Awak salah. Weh, apa tu? Weh, aku dengar something pula tu. Pokok lah. Burger cheese, burger lettuce. Pandai. 6-7 kids. Kids. Budak ni yang viral kan 6-7 tu. 6-7. Salah. Begi. Aduh, aku terletak pula atas tu. Jangan marah weh, jangan marah. Sorry. Macam ni so sini jatuh. Dia tak nampak kan? Tak nampak. Kau pergi ambil stok kat bawah. Salah ke? Alamak. Pergi. Tak guna copyright. Pergi terus. GG. Macam tu. Cheese pun habis. Cheese dengan leches. Oh. Alah, kat luar pula. Selamat. Nasib ada member seorang. Kau rasa aku stok barang. Aku pergi stok. Lecture 1. Kena potong ke ni?
Macam tu je. Macam kerja F&B betul pula. Bottom bed. Ni. Tu burger cheese satu. Jangan bagi double cheese Okey. Cheese satu. Kalau kau beli kat restoran RM6 tu. Ke RM10? Asal tambah pula ni. Asal kau turun? Takut asal kau turun. Asal kau turun? Aku macam pelik. Maksud dia pernah main. Okey, mantap. Perform something inside the basement. Budak 67. Ke depan. I think bukan memang dah set ke dah selamat. Kau pergi. Alah, bazir. Aduh, dah mahal weh. Modal. Takut Walaupun ni Roblox, aku tak boleh memandang rendah pada game horror Roblox. Ada kena jump scare pula ni. Akak ni pandang-pandang saya pula suka saya ke? Alamak. Itulah bila dah kahwin baru suka. Bila aku single aku tak suka. Kurang ajar betul akak ni. Ni salah. Nampak tu? Ni senyum. Ni pergi. 4, 6, 1. Let's. Asal ke bawah? Alah, ni buat takut tu. Asal dia pergi bawah? Jangan lah. Kurang ajar lah. Asal dia pergi bawah, Mat? Alamak, aku takut lah ni. Asal dia pergi bawah weh? Aku tak boleh lah. Asal kau pergi bawah? Tapi kita gentle. Asal dia pergi bawah weh? Alah, kau ni kurang ajar lah. Satu burger cheese, satu burger leches.
Kurang haji. Masih modal boleh modal. Bottom tengok bottom, aku rasa bottom. No. Nasib. Betul lah dia buat. Alah, bengapnya aku. Asal pergi bawah pula dia ni, aduh. Kat sini ah. Gitu. Lagu tu. Jump scare pula dia kena. Kenapa saja pergi bawah weh. Kau ni aduh. Apa ni? One of footage getting? Ada tomato. Oh, maksudnya ada kita kena betul lah survival. Ada tomato lah. Alright, it's 1 AM. You've unlocked block seed and tomatoes now. And yeah, there's a new rule you need to know. If you hear any weird noises coming from the dumpster outside, that's probably 6-7. When that happens, you need to make him a cheeseburger. Just cheese, nothing else. After you've made Aduh, aku tak tampak baca. Aku fokus mulai ni. he can grab it. If you don't, yeah, things won't go too well. Apa tu? Oh, baru. Kola. Kerja. Kau kurang hajar betul. Betul kata saya terpaling rajin dekat dalam shift ni. Kurang hajar. Kan penuh tu. Apa masalah kau? Penuh tu. Betul kata kau pasal bos. Saya paling penat OT saya gaji. Bagi lebih sikit lah. Penipu betul. Dia kata apa dia? Aku tak dengar. Tak sempat dengar. Mic aku depan ni. Aku dapat subtitle dia. Subtitle. Oh, lajunya. Cola. Frozen patty. Cuma satu tak nak tuah sayur. Kan sedap sini. Ngam. Satu tak nak sayur. Siap. Wah, teamwork. Begi. Ke burger. Apa kata? Tu tak ingat Dia tak ada tunjuk. Benda. Woi! Mana aku terkejut mak muka aku weh. Oi, kau ngajar mana lah. Aku rasa ada benda dengan jerit. You die because you did match C7. Mana aku tahu tak sempat. Aduh. Kita main lagi sekali. Aduh. Mana sempat mat aku macam apa benda weh. Maksudnya aku nak buka pintu bagi burger kat dia ke macam mana? Aku nak tahu.
Tak apa, kita main lagi sekali. Awesome. Now just put it on the grill. Perfect. Just let that cook now. Amazing. Now grab a bottom bun from Nice. Now just place the pad on the bun. See the order on the screen? Take the lettuce near the clock and put on the bulkier. Looks good. Now just add the cheese. Nice. Now put on the top bun on the... Congratulations! You've made your perfect. Just grab a cola from the fridge and give it to the customer. Great work. Now head to the basement and grab more cheese. Good. Now bring it back up and restock. Good stuff. It seems like you're ready to handle the rest of your own now. Good luck. Bye bye. Oh, and also, there's something you should know before you get too settled. There are a few rules you'll need to follow throughout the night, and they tend to change at random hours. Sakit First jantung one's gue. important, though. If that picture next to the front counter ever starts shaking and screaming 6, 7. You don't go rest from the fast. You don't wait until you don't hear it anymore. wait there until you don't hear it anymore. Dua ni macam AFK je ni. Aduh. Tak apa. Biar je. Biar dia kena jump scare. Aku selamat. Nampak dia 5 saat. Tak sampai 5 saat. Tak apa. Abang ni tak nampak dia usah-usah macam nampak je bang ni. Seram abang ni. Cheese. Sayur. Cheese. Tok ban. Okay, maksudnya kita akan buat. Tak boleh kita siap-siapkan burger tu, burger cheese. Maksudnya kena buka pintu. Aku tak tahu. Hai. Macam mana on mic lah? Tak boleh lah. Oh, macam ni. Mau. Boleh kerja lah. Aduh. Nanti aku seorang dapat gaji. Kau pun dapat gaji. Betul lah. Terpaling gaji kat sini. Apa? Burger lettuce. Okay, jom. Lettuce. Sebutan macam mana ni? Salah. Pantau. Lettuce. Saya nak sayur je. Jarang orang tak nak cheese ni. Selalu orang nak cheese. Sebab cheese ni mahal. Tak RM2 tu. Okay. Alamak. Nice. Aku terkejut kali kedua. Seorang tu dia main. Seorang lagi tak. Macam AFK. Tak apa. Kita main seorang. Kita gentle lah. Ingat kita takut ke? Ambil ni. Bantu. Sayur. Sayur sini. Cheese sini. Okay, so kita ambil sayur dulu. Cheese. Begi. Aku tak boleh lah begi. Tak tahu sebutan dia macam tu ke ataupun nak lah kena copyright. Aku tak tahu. Sama. Ni ada. Oh. Tak apa. Tadi aku buat perasaan asal je tu. Aku takut lah.
Okay, aku dengar. 6-7. 6-7. Oh, tak nampak. Oh. I think memang sama kita main tadi. Satu, dua, satu, dua, berapa bottom. Okay, bikin ni bottom. Okay, satu cheese, satu biasa. Okay. Satu cheese, satu sayur. Hai? Alah, anak aku tak suka. Ini aku tak suka. Ada boleh pula double pula. Lecehnya. Elak. Okay, buat ni dulu. Satu cheese, satu sayur. Nak pergi. Okay, tadi apa? Oh, sayur pula. Sayur. Nak pergi. Sama. Aduh, bazir. Nak makan tak boleh. Sedekah lah kat luar tu. Oh, ya kan. Benteng Abang nak apa? Burger. Okay, nak ada cheese Boleh. No problem. Sayur. Cheese. Sekarang top ban satu. Nasib. Ni yang naik kita kalah tu. Alright, it's 1 a.m. You've unlocked Blockseed and Tomatoes Okay, kita main lagi sekali. Kita tak puas hati tadi. There's a new rule you need to know. If you hear any weird noises coming from the dumpster outside, that's probably 6-7. When that happens, you need to make him a cheeseburger. Nothing else. After you've made it, leave it on the counter by the stairs so he can grab it. If you don't, think... Masuk ke tinggal kat sini nanti Okay, aku awal dulu. Sabar kak. Oh, cantik lah kak ni. Banyak burger tomato cheese. Akak seorang ke kak? Ya kak, saya standby burger ni dulu. Nanti kena tekam saya juga. Ni. Okay, kita simpan sini. Okay, jangan kacau. Dua. Ini apa? 3. Aku buat tomato dulu. Tomato. Okey, ngam. Satu sini. Bottom bed. Okay, apa lagi? Okay, dia kata cheese tadi kan. Jatuh. Alah kak, sorry kak. Peraturan 5 saat. 5 second rule. Cheese. Okay, ngam. Okay, 5 saat. Cepat. Okay, selamat. Sama ke tak boleh? Oh, sama. Top ban lah ni. So, biar kat tangga kan. Kita biar kat tangga. Okay,
Okey, abang nak apa abang? Abang nak Coca-Cola burger. Ni tulis burger. Bila tengok sini pergi. Pelik lah. Aku tak faham. Ni cuba mengeratkan copyright tapi macam pelik. Ni apa ni? Block C. Allah. Sini tulis cola. Macam mana tu? Ya, sabar bang. Saya tengah kopling sikit. Okay. Okay. Kuat ni dulu. Termasuk cheese sayur. Cheese. Okay. Cheese. Dengan tomato pula. Sini kan. Okay, kita. Wih, lagi. Takkan aku dengar. Aku kena aku. Hai! Penipu betul! Alah, kena buat bila dia datang. Mana sempat weh. Kau kena kabut kat situ. Macam alamak, mana ni. Ibarat macam kau kena kejar anjing. Kau nak buat apa? Nak lari ke? Nak tidur situ? So kau lari kan? So kau macam tak tahu alah macam mana ni. Itulah. Tak baca lah. Budak 6-7 ni kurang ajar lah. Tak apalah, aku end dulu lah. Sakit jantung aku ni. Besarnya. Okay. Terima kasih mendengar aku. Itu video. Okay, mari tengok. Ahmad Zul Melayu. Okay, mari tengok. Terima kasih mendengar aku. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Okay. Bye-bye.